What's up, everybody? Welcome once again to the SSBD podcast. My name is Dan. I am Shaz. I'm Moose. I'm Bobby. Jangan lupa guys, follow IG, YouTube, TikTok dan Spotify. Yeah guys, ssbd.cast. Same but different. Keep on top, controversial talk, get it up and lock. SSBD, same but different. SSBD, same but different. SSBD, still the same podcast. Real people, real stories on a whole different angle. What's up, guys? Welcome back to SSBD Yes. Podcast. Yeah, guys, jangan lupa guys, follow kita di social media TikTok, YouTube, IG, Spotify. Yes. SSBD. SSBD. Aku realise kita tak tukar baju. Iya. Kita tak balik, guys. Iya guys. Tak balik. Korang boleh nampak kopi Kopi ni kita guys. ni. Kopi ni masih sama guys. Kopi Daddy. Kopi Daddy guys. Kopi Daddy. Enak banget deh. Sedap dong. Ya dong. Sedap. So, kalau korang nak tahu berapa sedap ni kopi, sila hubungi dorang di dorang punya IG handles. Hubungi Kopi_Daddy_SG. Yeah. Kopi Daddy. Spanish fly. Sedap Spanish fly dia sekali. sedap. Spanish fly. Spanish latte. Latte dia sedap. Agak-agak awal. Oi. Spanish latte. Yeah. Just check out lah. Tengok korang boleh check out dalam IG. And also they have same day delivery kalau korang order. Betul. Yes, correct. Yeah. Everything is below $7 guys. Yes sir. Betul. So korang boleh lah cuba-cuba. So far ni aku dah try. Sedap. I like the aftertaste of the pahit-pahitness because it's coffee. Betul. Other than that, yang oat ni Pahit-pahitness. kira macam dia berlemak dan pahit. Yes. Lemak berkrim. Lemak pahit. berkrim. Lemak pahit-pahit. So, Aku dengar sikit cari tau. Kawan aku lah. Dia HL 3 bulan tau. HL. Lepas terus dia kena laid off. serius lah? HL as in hospital leave. Hospitalization leave lah. Alamak. After 3 months dia nak kena extend lagi. Pasal the time accident or patah or something like that lah kaki dia lah. Then after that kena laid off. Weh, aku berapa? 7 bulan duk. Angka lagi. Wah Ada 7 bulan. Wah. Aku 7 bulan duk. 7 bulan lama saya nak dekat setahun Zul. 7 bulan. Sebabkan aku yang tanda Achilles rupture ni kan. Ya. Tak kena buang duk. Baik. Wow, dia betul sayang kau ni. Tu lah. Kau pakai jatuh contoh. Maybe salah satunya. Maybe, Sebab katalah kan aku macam mana apa. Kita tak tahu macam mana. Semua tahu Bobby macam mana. Korang kau tahu Bobby macam mana tak ada komen. Tak tahu lah aku macam mana. Aku banyak angkat bawah apa. Sampai 7 bulan pun tak kena lay off. Tapi kesian lah dengan member kau tu lah. 3 bulan lah. lah, ya. Dia sasui lah macam tu. 4 bulan. Dia nak 4 bulan. extend lagi. Terus tak. Dia cakap Dia tak pandai macam aku rasa. Siapa nama dia? Tak tahu. Tak boleh Spontan. lah. Ya. 7 bulan lama saya 7 bulan. Ya duk 7 bulan aku first lepas operation day off tu. After 1 week aku dah tak tahu nak buat apa duk. Ayolah, of course lah. Lepas tu aku dah bosan. Itu part baru aku start macam apa kau nak buat kat rumah ni macam aku apply for GrabFood ni. Sambil-sambil lah. Gaji pun dah masuk. Gaji on that 7 month gaji semua masuk. Itulah. So the first payment tu aku pergi beli PMD tu. Okay. Sebab aku tak pakai gaji apa. Sebab tentu is PMD is just macam throttle Yes, apa. betul. Itu pak aku buat kerja tu. Itu double pay aku dapat. Boleh discuss tak benda ni? Untuk kau punya side. Dah Boleh habis apa? Dah cerita lama kan? Dah lama. Dah lama, Aku ya. rasa last 3 ke 4 years lah. Lama lah. Tu benda kan kalau bos kau dapat tahu that time, confirm kena. Tak ada. Bos aku tahu dia like he is a very understanding person lah. Director lah. Sebab mana kan nak dapat director cakap dengan kau, bro finish up your MC. Fuh. Dia bro dengan aku tau. Finish up MC MC tu. MC. Oh.
Jadi Tan aku Siang, kalau nak macam nak quit tu, aku dah tak boleh quit. Betul. Aku tak boleh kena macam orang cakap tu get fired lah. Sebab the enabler. Dia enabler tu. Betul. Leave. Dia cakap tu, don't finish your leave first until half the month. Don't finish. The first month you just finish your MC first. Wah. Oh lama. PH. Shout out man, director of this company. PH pun aku macam nak cakap Claim lah. Claim. aku punya company is kira quarterly tau. So that quarterly Okay. so January sampai March ada I think about 3 PH lah aku public holiday. So that 3 PH kau boleh just pakai lah. Kira macam January kau nak pakai that 3 PH. Boleh claim je lah. boleh just pakai gitu lah. Wow. Itu yang dia panggil off in lieu Itu Off in lieu lah. ya. So Tapi just sekarang pakai lah. orang nak tahu kan, so usually ways of not getting fired lah kan, kan. Tapi nyari, aku rasa aku nak tahu Kita lain sikit lah. 101 ways to get fired, my friend. Macam mana korang nak kena buang. Buang kerja lah. Sebab kau nak buang diri kau. Macam-macam lah Orang asyik cakap macam mana nak stay kat tempat kerja ni. Tak payah. Berabos. Actually macam-macam tu. Kalau yang tempat kerja lama aku macam-macam aku try untuk just being, untuk kena buang lah. Macam kau try lah? Aku dah try macam-macam tu. Aku datang kerja start pukul 8. Aku masuk kerja pukul 1 petang tu. Sial lah. Dok, masih tahan aku duk, jangan keluar duk. And it's not the first time aku dah sampai. Aku like eventually macam all the way. Macam that one month, aku rasa Kau buat macam gitu 2-3 je? kali je aku datang siang. Sial lah. Uish. Kau kira pekerja yang baik tau. Dia orang tak Yeah, sebab aku tahu aku punya capabilities. Oh, yes. Wow. Sebab aku kalau stare kat manager aku, manager aku dah takut. So, Aku stare kat director aku, director aku jadi kucing. Jadi kucing kucing. Gila. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Yeah. Jadi aku dah tak tahu macam apa reason lagi aku nak buat. Aku buat kerja salah pun aku tak kena buang tu. Tapi dia masih bayar. Masih bayar lah. Masih banyak tak kena buang. Dah kerja kan. Mana tahu dia potong gaji kau. Tak ada kena-mana. Masalah dia, bos aku pun satu. Dia lagi satu pay enabler. You want to come late, as long you do your work. Jadi gitu aku macam, oh can lah. Can. Jadi moral of the story salah bos dia. Bukan dia. Bos dia ni. betul. Masuk semua orang thumbprint tu. Nak ambil yang face recognition. Kita pay department je. Bocak. Tak payah ambil. Aduh. Masalah saya kalau Yeah, lagi ni. So, lateness satu. Tadi Next, macam aku kuat MC pun. Buat MC. Kuat MC. Tapi nya masih okay je. Dia, kau dah 14 hari, kau dah MC, kau dah pakai, okay, guys, 14 hari dah pakai MC kan. Lepas tu cari pergi HL. Apa ni? Korang kerja mana ni? Tempat Kau macam gini. HL, kau cari kau kena kamcing dengan doktor kau punya sakit macam mana tu. Tapi HR pun Patient. sekarang dah susah nak dapat. Sekarang memang susah. Tapi kau kena macam, kalau kulit kau macam ada isu pun kan, pun dia dapat HL bo. Serius lah? Aku ada satu kawan kulit dia ada this issue. Aku ada sikit list. Tak kasih HR tu. Dia cakap, oh you are HR, can. You must be hospitalized for 1 day. Ya standard lah. Tu standard tu. Angkat Masalah dia, aku minta banyak kali dah tak kasih aku masuk hospital tu. Aduh. Tak kasih aku warded tu. Engkau tak stand macam kau stand director kau. Diorang kata nurse dengan doktor banyak patient. Macam aku punya director dengan manager aku, diorang nampak 6 orang je kat dalam satu tu. Sikit lah. Dia style pun dah macam tak gegar lah, tak goyang lah. Tak ada shake lah. Tak ada shake lah. Kau rasa apa lagi kita boleh buat untuk kita get fired? Tak datang kerja, lambat. Ini susah tau actually kalau kau fikirkan balik. Kalau nak senang, kan. tumbuk kau punya manager. Kau datang kau maki bos kau itu. lah. Itu bukan kena fired, itu kena masuk terus. Sekali, aku pernah sekali tempat kerja aku dulu buat bagi tau. Okay. Aku langgar building tu. Buat bagi. Bagi langgar building apa? Excel sengit. Excel dah sengit. Sial lah. Duk, Kacau. tak kena potong gaji, tak kena buang kerja. Bob, kau share Bob untuk mantra apa yang kau baca sampai orang tak nak buang Kan kau. susah gitu. Kita nak try buang kerja tapi orang masih nak kita kerja. Sebab aku rasa one of it also is of
like I said lah, macam kita punya capabilities in dekat kerja, apa yang kita boleh buat. Sebab I think tempat kerja aku ni, aku punya kira partner ni, dia terbuat paperwork je. Oh, I see. So like macam physically, macam benda-benda yang apa, Specific jobs lah. specific job dia tak boleh macam buat lah. Aku yang nak kena buat lah benda. So dia just tulis report je kerja dia. Aku pula malas nak bikin report. So kau fikir lah more report. of the physical movement kerja lah. Yes. Tapi kita punya ni semua macam tak kena buang tau. Tak, dia punya minta kena buang tapi tak kena buang tu masalah dia. Kita nak kena tahu apa yang kita boleh tolak lagi. The maximum kita boleh tolak sampai Kau kita tak kena tahu buang. kahak muka bos kau. Sampai Bos, I langgar. 101 ways to get fired. dok. Dia lagi satu. Aku ada satu story. Time arwah bapak aku tengah sakit. Dia hospitalized tau. Aku dah start tak datang kerja. So aku cakap, oh my father is in hospital, I need to take care of him. Compassionate lah, macam compassionate. Need to take care of him. Compassionate tu dah Macam compassionate. It's just family leave lah kan. Dah meninggal. Yang compassionate. Kau tu nanti yang kena compassionate. Aku tengok. So aku dah tak datang kerja tau. Dalam 3 hari aku tak datang kerja. Aku jaga ni kan, pergi hospital tengok-tengok bapak aku. So lepas tu dia message aku, cakap, hey bro, where are you? Your shift ni. So I take care of my dad lah, my dad lah. So cakap, oh okay. Then am I you come back work for today, then we talk about it. Dok, aku nak talk about dia nak buang aku dok. Okay, your dad hospital lah, ICU. Cakap, ya ICU. Cakap, okay never mind, you take the whole month off lah. Company mana ni? Macam best pula dia dengan macam company tapi dia seorang je tak kena get fired. Ya dok, tapi the same company. Oh, same company. The same company. sama company. Aku kerja yang kat tempat tu dah 8 tahun. Okay. So aku macam never mind, you take your the whole month off lah. Cakap, whole month off? I got that so much leave. Cakap, don't have, never mind, it's not on the table. Director aku berbual. Bos tu mana? Tu mana? Kau pernah buang? Dok, dah lepas yang 1 month tu, habis arwah bapak aku meninggal apa on that month. Dia cakap, so how? You want to extend or not? Cakap, extend, I don't have any more leave no. Cakap, never mind, you just go ni. You take care. Dok, sampai Julai, first week of July baru aku patah balik. Wow. Wow. And on top of that, aku masih dapat gaji dok. Wow. Yeah, it's not unpaid leave tau. It's paid leave lah. It's paid leave tau. But it's paid working. Jangan marah. Of aku bayar arwah dad tau. Baik apa? Kira kan company tu Yeah, bagus lah. Director tu bagus. Yeah, it's not about the company, it's about the director that I'm working with. It's the management so thankful Kepada to him. former colleague Bobby yang masih stay, korang stay lah. Aku was so thankful to the aku punya director ni. Until macam at one point of time macam aku nak dah malas nak kerja dengan dia full time, aku macam sedih gila. Pasal dia dah buat macam-macam benda untuk kira aku pengen Tolong kau lah. tolong aku lah untuk survive lah and stuff. Baik sah. Baik tu. Aku kena gini, aku stay 10 tahun tak ada hal sial. Yeah, aku was planning to stay, but then again aku rasa macam Ini time yang kerja bawa bagi yes, correct. Sampai aku dah tak tahu apa cara lagi nak keluar daripada company tu, sampai aku buang diri aku sendiri. Tu. Rabak gila. Ya tu. Sampai aku dah macam aku dah tak ada waste lagi, saya nak buat apa lagi untuk kena buang kerja. Aku buang diri aku tu. Okay guys, sekarang korang tak dalam komen atau bilang kita lah macam mana nak bagi Bobby kena buang during that period of time. Ya. Macam-macam dia dah try. Dia langgar tembok, dia pecahkan Excel bagi, tak kena buang. Kena aku that bagi the final straw lah. Ya tu, pasal Excel tukar mahal saya. Ya, mahal lah. exactly lah. Mahal Tapi gila tu aku dah bawa banyak. Aku nak minum air guys. Sedap guys, tu. Kopi daddy. Aku nak cakap kopi dandut ni guys. Minum dulu. Tapi ada cara-cara lain juga nak get fired lah. Banyak cara juga. Banyak. Tapi ada, kalau kau datang dengan improper attire, Oh betul? Tak, Tak, itu means of getting fired ke? means getting fired lah. Just improper attire. Kalau macam hari-hari. Unless kau datang Kau dah bagi warning dengan suspend dia. Suspender lah. Tak Why lah. are you wearing your suspenders? Kalau macam warning letter banyak sangat pun boleh lah. Ya, correct. Warning letter. Collect banyak point lah. Dia dapat warning letter.
Warning letter aku dapat sekali je. Siul lah dia ni. Sekali dalam kan? dalam 8 tahun tu. Sekali je tu. Aku datang berapa lambat pun tetap sekali je aku dapat tu. Aku dulu kerja, aku dapat warning letter 3 tapi semua sistem merepek gila. Apa? Merepek gila. Ini kira memang kena buang lah. Memang lah. Tapi aku offer diri aku untuk kena buang dulu. Okay. First warning letter aku dapat pasal menguap. Menguap? Menguap bro, nampak super bad reaction. Menguap bro. Aku dapat warning letter. You were yawning at the counter. Aku macam, What? Dia boleh cakap aku, next time you want to yawn. Apa tu? Next time you want to yawn, you go behind. Engkau tahu ke kata dulu, aku ada yawn coming. Aku kena yawn. Tak boleh. Warning letter tu. Merepek lah. Okay, itu satu. Warning letter. Dia potong gaji. Second time kena, potong gaji boh. Potong gaji. Second time aku kena, pasal jaket aku tak pakai bila balik lunch. Bila balik lunch? Aku punya kerja aku pakai suit. Ya. So aku pergi lunch, aku buka jaket. Ya. So aku patah balik. Aku nak ambil jaket tak pakai. Belum pakai lah. Orang nampak. Okay. Warning letter tu. Dia kata aku Lagi? tak pakai jaket. Oh. Aku pun lagi sekali aku macam. Scooby-Doo Scooby-Doo. Tu jaket. Ha. Tak apa yang aku kena. Ha. Tak ada proof tau. Orang kata aku tengok movie kat kaunter. So lah. Tapi aku macam ada feeling kau tengok juga. Tak, kau tengok aku punya counter bukan macam hidden tau. Terbuka open. Takkanlah aku tengok movie. Betul juga lah. Tapi dia tak kerja apa tu? Tapi Ni actually aku apa kerja movie? concierge. Front desk lah. Oh, Tak, konsep. aku tak. tengok movie. Dia tak tengok movie. Okay. Aku just put my phone there. Aku tengah tengok komputer, tengah buat paperwork lah. Dia orang kata aku tengah tengok movie. Aku tak fokus. Third warning letter. Sebelum fokus sampai aku tender resignation. Aku kerja sana 4 tahun setengah. Ada macam diorang tak suka kau lah. Ada cak ni dia orang panggil tu apa? Silent firing apa dia panggil? Silent kill. Silent Hill. Bukan. Apa? Quiet firing something like that lah. Silent fire. Bodoh lah. Silent fire lah, something like that lah. Silent firing Itu kira kena buang lah. Silent firing mana macam Silencer ada lah. banyak pecahan. Kadang-kadang kentut silent firing juga. Silent firing lah. Tahu-tahu bau je. Bau brother kan. Bau. So aku buang diri aku sendiri lah. Ni kerja aku kerja 1 hari je. Lepas tu aku fire diri aku sendiri. Aku pun dah tu. Tapi Satu hari. kau cerita dulu. Aku Macam satu tu kali. Ni aku boleh cakap aku kerja mana kan. Aku boleh cakap ni kerja kat tempat baju-baju. Okay. Okay. Dia Aku pun ada, dia cuma Okay. seasonal lah. Dia nak employers for seasonal. Okay. Employees. Ya. Okay. So aku ambil during Christmas punya Okay. season. Ni time aku rasa first year poly aku. Okay. So bila aku tak pernah macam lipat baju lah. Aku tak tahu Lipat baju, tak okay. tahu lipat baju semua. So bila aku masuk sana, aku cakap dia aku tak tahu lipat baju. Kau ajar aku lah sikit. So dah ajar aku lipat pun tak sebetul apa yang dia nak faham. lipat kan. So dia cakap, Mus, why you never fold properly? Dia cakap, I never fold clothes before. I just learn how to fold clothes. Give me time lah. Aku bingit. Lepas tu dia cakap, why I never hear you say welcome to. Okay, aku tahu di mana ni. So aku cakap, aku terus pergi depan. Aku balik. pakai duduk. Welcome to. Aku pakai duduk. Kau hajar sangat apa? Habis terus dia cakap, not too loud, not too loud. I said, but then you cannot hear what? From the start I say you never hear. So I shout lah. So dah gitu. Ini lagi satu sebab kena buang. Attitude problem. Kira petty tau. Petty Petty. So aku keluar, aku isap rokok, aku patah balik. Why you go for smoke break? Aku cakap, because I feel like going for smoke break. Ni bukan Itu kira dumbest way to get fired. Dia cakap, okay. So lepas tu terus dah habis semua. Then dia cakap, Mus, tomorrow I see you. Aku cakap, no, you're not going to see me tomorrow. I quit. Kira riak No. Tapi but I said, but this pass I want to keep for 2 weeks. I want to use. Okay lah. Kau tahu yang pass untuk dapat diskaun kan? Yang pass yang kan staff pass untuk dapat diskaun untuk beli-beli. Dia bagi kau simpan pula. 2 minggu. Lepas tu aku cakap, I don't want to return lah. You come here and take Kira kau punya attitude Itu problem. bau betul lah. Tu bau penentu aku akan fire kau. Tapi aku fight diri sendiri lah dulu. Itu minta tau. Itu minta. Kan tak everyone listen. Oh ya, habis kau punya atas. Kau punya cerita apa? Dulu bila time aku that time bapak aku nak aku kerja. Tapi aku tak tahu nak cari kerja ni semua apa. Jadi that time bapak aku beli sofa tau daripada Sungai Kadut. Okay. Sungai Kadut. Okay. Jadi dia tanya tu bos, boss, you got any job not? My son want to work. They don't have Bos tu bilang, okay I can. Ask him come my shop.
Okay. Pergi tu kedai. Sungai Kadut kan macam mostly macam warehouse ni Yes, semua. yes, kan. Factory lah. Macam factory ni semua kan. Macam Jadi Deadpool aku punya kerja was to kopek kulit sofa. Kopek kulit sofa. Yes. Macam kira Macam gigi apa, harimau. leather? Orang Leather sofa. refurbish lah. Orang refurbish sofa ni semua. Okay. Jadi kerja aku is to kopek macam keluarkan lah. Kumpil lah. Kau kumpil leather dia. Leather sofa. Benda tu. Then, Ada start job Dulu. Ada. Sekarang nak tak jawab apa ada. kau cakap je. Kau boleh kasi kata. Bob. Nampak jadi kau. Jadi tu kerja kan, aku kerja 3 hari. Aku ingat lagi 3 hari. On the third day, aku dah macam, what the hell am I doing here, ya? Ya. You know? Tapi dia bayar kau macam mana? By per sofa atau per kopek? There was no contract, no nothing. Aku tak Sure tahu apa. lah, I don't know dia boleh how I short was gonna get paid also. Ah, Because it was so-called my very first job. Kira macam coffee boy lah kirakan. Something like that. Kan? Macam Coffee boy better sih. macam okay, kau buat ni. Then kau buat General worker lah. macam General yes, worker. general worker. casual labor lah. Jadi Casual labor. tu tempat tu was tingkat 3 I think. Tak ada lip. Ada lift. Oh, okay. Oh, tingkat ada lift, 3. Tingkat 3. Then aku macam tengah fikiran kan, apa ni aku buat apa ni? Aku ambil bag aku. Aku tengok kat bawah tu. Ada macam benda yang boleh soft landing gitu lah. Aku campak bag aku dulu. Okay. Ni macam prison escape tau. Aku campak bag aku dulu. Then after that, aku tengok macam okay, tak ada orang tahu apa-apa I want go toilet. Okay. Turun bawah, angkat bag aku, jalan. Jalan. Cabut. Dia macam cabut pada school. Ini kena ada Dah one ways to ni lah. Kena buat dia Tak ada kerja. gaji lah. Kira Okay, tak, belum. So, lepas tu aku dah cabut. Sokok cabut kerja tu kan. Then, aku tak balik rumah tau. Aku lepak dengan member semua kan. Main bawa blog ni semua. Dah sampai rumah, bapak aku tengah baring. Okay. Jang, sini. Okay, aku orang, nama, nickname aku Bujang lah. jangan. Okay. Jang, sini. Jangki sama. Apa kono yang kau jangan. Ya. Mana kau pergi? Tanya tu. Jang tak boleh lah kerja sini. So, kenapa Jang? Kenapa? Kenapa tak boleh? Awak jang. Meripik lah. Kopek kulit sofa. Sofa tak pernah aku dengar. Serius lah Jang? Ya, betul. Diam Jadi aku rasa bapak aku ping dia bilang yang okay, yang bos tu cakap kau dah kerja 3 hari ni, gaji kau macam ni. Dan dia bayar lah. dah bapak aku kasih aku $50 time. But then bila aku fikir balik dulu kan, bila fikir balik, aku rasa dia tak bayar lah saya. Tak, aku pun terasa tak bayar. Free Tak bayar. je Bapak aku lah. Bapak aku yang kasih duit. Macam bagi- nak macam motivasi lah, motivasi. motivation Ya. macam Tapi tak fair Syul. Macam gitu. tu Ni lah. baru ada one ways to get fired from a Kan? job. Aku tak fired, aku cabut. Boleh tu. Aku pun ada satu macam gini package. Boleh tak last? Boleh. Apa dia Jang? Aku dah apply. Okay. Aku apply satu kerja ni. Dia kata kerja ni okay, senang. Kau takkan banyak jalan, tak banyak fikiran lah kerja. Aku pergi, dia kata dekat Senoko area. Jauh Jauh. siang. Tak, aku dekat dengan rumah lu. Okay. Sembawang. Aku pergi Sembawang. Kapan. Aku sampai, aku kan kerja office. Kerja office. Masuk, okay, here's your hairnet. Here's your code. Cakap, okay. Okay, before going now, must tap in this sanitizing liquid lah, air lah. Kena pijak. Masuk pakai boot. Aku masuk. Potong sayur 200 kilo. 200 kilo. Kerik datang ke sayur, kau habis kau. Tapi aku nak tanya kau soalan. Dulu kau pakai hairnet lah. Dulu ada rambut. Okay. Aku masuk dekat singgah Kobe 200 kilo. Nampak? Dia Saya naughty, emphasize. Sel. Bawang 200 kilo. Kau mince. banyak potong. tu. Aku diri. Sialah aku kerja apa sial ni. Habis satu part kau ada dice chili tau. Kau masuk tu mesin. Mata berair berair. Macam bang. Kira pedih. kau nangis lah. Aku bilang kat orang kerja. Bang nangis semua pedih Lama-lama biasa boy. Lama-lama biasa. Aku tak nak biasakan ni. Terus pukul 12 lunch. Aku pergi lunch. Bos, tengok lunch tak? Ya, 1 hour come back. Okay. Aku tak patah balik sekarang. Tak ada gaji lah. Kerja apa dah. Satu hari juga ah. Setengah hari. Saya tak sampai 1 hari pun. Akak marah jalan. Potong sayur. Tak boleh tu. Kalau kira datang kerja je sedih tau.
Datang kerja je nangis-nangis tu. Tahu dah Kenapa kau nangis tu? potong cili beratus kilo. Sial lah. Mana bawang, mana cili. Oh, rabak. rasa Breathing control saya dekat dalam. 200 kilo pula tu. Banyak tu 200 kilo banyak gila. Habis-habis Banyak. siapa tu? Pakai tangan gini Manually kena buat. Manual. Kira kau potong nanti kau nampak satu bakul tu. Dah habis. Nanti kau dah dah habis. Nanti dia datang lagi dengan pellet jack. Bang, Takkan ada kau lagi. seorang Ada Ada ramai-ramai lah. Ramai-ramai kan. Tak, engkau seorang 200 kilo. So, another 200 kilo, another person. Gila weh. Gila bat, 8 pagi sampai 8 malam. Potong sayur. Bobel tu, dah macam kambing saya nampak sayur hari. Sampai sayur lah orang cakap. Tapi Sampai sayur. kalau nampak saya tadi okey. Aku nampak ni botol kat atas ni. Ya. Dia dah datang kan. Dah Macam datang kasih tu signal manager ni. bagi signal ni. Air ni belum habis lagi. Air ni yang kena dilayan ni. Sedap tu air. Oh, aduh, dah start tadi. Okay lah. Okay guys. Sekarang macam biasa lah. kita macam biasa juga. Macam episod sebelumnya kita main game siapa? Beruk. Siapa beruk? Again, to those who are apa yang to those who are? Siapa yang tengah tengok sekarang tak tahu apa tu game siapa beruk? Yes, Dia saya. macam imposter. Guess the imposter. Yeah. So kita empat akan dapat perkataan lah. Yeah. Satu orang tak akan dapat ni perkataan. Perkataan betul Ya. Betul. Betul Okay. Perkataan ni. Betul, Melayu tu. okey. Tak, So Melayu dia bagus. kita boleh describe Describe. Okay, apa word dia kan. Ya. Kan? After. After apa? After one word. Kita satu orang akan cakap satu perkataan yang Yes. akan describe perkataan yang ada kat dalam kad. Yes. One word. Tapi tak boleh cakap perkataan tu. Dah tu dah Yes. jadi one word pula. One word. One word lah. One word. Berapa round? That is tough bro. Satu round juga. Satu round aja. Siapa yang tak faham, korang tengok kat YouTube jadi korang faham apa kita tak berbual sekarang. Senang cakap. Ready. Okay lah, go. Let's go. Bermula. The word is kopi. Pandang pertama. Okay. 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 Dan start dulu. Dia besar. Okay. Satu word apa? Satu orang. Okay. Dia besar. Okay. Aku hitam. Dia kecil. Putih. Satu, Susah tu. 2, 3. Siapa beruk? Ya, terpaling beruk. Aku baru. Ayo. Apa buat dia? Perkataan dia ialah kopi. Kopi lah. Sekian kalau korang nak beli kopi, korang tahu mana nak cari kopi. Daddy. Dia besar. Ya, dia putih. Dan dia hitam. Apa? Kopi Dia Daddy besar. guys. Aku macam pelik. Aku tak boleh tahan. Aku dah Besar dia. Tak boleh start siul. Lagi kena first. Okay, go. Lagi satu. Okay. The word is boss. Okay, Alright. make sure yang satu word je. Satu word, perkataan. Okay. Syaz. Dan start dulu. Sana kau Okay. kalah. Kau kalah. Dia apa? Dia pengasas. Oh. Okay. Hugo. Bising. Dia ada tangan. Okay. Yolah. 1, 2, 3. Siapa beruk? Yeah. So apa word dia? Boss. Ada tangan apa? Siul lah. Ada tangan. Simple lah. Itu general ya. Tapi betul sih. Ya, Betul general. tak? Kan? Aku sengaja letak dia bising dia macam nak try to throw off people lah. Boleh. Boleh lagi ya? Okay, dua tu orang cantik. Tu orang as in- Dua orang as in- lagi. Dua orang Dua orang cantim. lah. Okay. Cantim. Canting. Cantim. Okay. Okay. The word is gigi. Right. Bobby lah. Start dulu lah. Bobby kalah. Okay. Okay. Dah. Standby. Keras.
Fuh. Okay. Fuh. Ha. Diorang kecil. Cik. Kecil. Aku. Masa kata macam mana? Ngilu. Lobang. Putih. Gelap. Okay. Okay. Keras. Dia dah cakap. Oh dah. Dah. Okay, sekejap. Bersih. Tajam. Okay. Apa? Dah kan? Dah 2 orang tu. Dah apa? Bobby belum? Bobby One more Bobby. One more. Kalau Dah 2 orang dah. aku start apa tadi? Ya. Bosan. Okay. Wih. Satu. Sabar. Okay, semua dah ada pilihan? Okay. Confirm lah. Confirm 1, 2, 3. Siapa beruk? Ya. Kau kira tak paling baru. Aku tengok. Berok apa buat dia? Perkataannya ialah gigi. Baik. Aku nak cakap Dan. Aku tak nak cakap Dan. Tapi macam nak obvious sangat. Kambing. Ada lagi? Ada lagi. Tak suka Let's go. Tadi Dan cakap apa? The first one untuk gigi? Kecil. Kecil Okey lah, bukan kecil. 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 Gelap Keras. Kecil. Lepas Gelap. tu gelap the second one. Dia cakap Dia gelap cakap aku tahu. gelap, Oh ni tak tahu. Ya, ini. Tak tahu word dia. Okay. Alhamdulillah. Okay. Alright. The word is MC. So, sekarang aku start lah senang. Kau tak? Okay. Let's go. Cuti. Kertas. Okay. Sakit. Cuti kertas. Hospital. Jangan dead sangat. Tak kerja. Ha. Pen. Pen. Apa? Pen. 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 Okay. Leceh. Leceh. Kau pen muka. Aku tak nak tepuk siap muka kau. Bangun. Bangun apa? Semua dah okey? Dah. Dah 2 round? Dah. Okay? 1, 2, 3. Siapa beruk? Kau tunjuk siapa ni? Bobby. Aku tunjuk Chas. So majority lah. Majority ni. So siapa kalau beruk menang, yang lain minum ah. So adakah engkau beruk? Ha? Aku baru. Aku minum lagi, sial. Tapi what's the word? Ben pun minum juga. Pasal MC. salah. MC. MC. Kenapa? Very Kau close, hospital. bro. Hospital, very close. Betul. Jadi kau minum lah. Jadi aku Sama minum. air aku dengan dia. Tak ada lah. Ni ada apa? Habiskan. Minum. Mana Aku boleh? minum Minum. Okay, bismillah. Tadi. Fikirkan Dan terberuk ah. Dia Dan terberuk paling Dan. beruk. Aku tengok. Aku malas nak tengok muka dia ni sekarang. Tapi Macam ni beruk. bagus Dan. Air ni bagus untuk kau punya badan Dan. Kalau banyak-banyak satu shot dapat juga. Baru aku tahu. Apa ada lagi ke? Oh kan lagi. Nampak. Okay, korang dah tahu apa? Korang dah nampak apa siapa beruk sekarang? Kan. Yang tak paling beruk. Dan. Siapa terberuk? Ya. Ya, dia kena habiskan sebelum kita habiskan. Come on guys. Kasih support guys. Kalau boleh macam clap guys untuk Dan. Bagi tangan lah. Nah. Bagi,
Support sikit guys. Support Tepukan gemuruh, Dah tengok dah rasa tak boleh dah macam kiam-kiam semua. Senang kata kita carry on dululah. Macam Nanti minta kena MC time- tadi. Macam Okay, mana guys. boleh tak boleh tegur? This episode is brought to you by Designbox Private Limited. Shape your space. Realistic quotation and practical renovation. Code SSBD DB5 to enjoy 5% off total quotation, free upgrade to Bloom HK Aventus Hinge. Free 3D rendering for all carpentry works, free Compact Plus scene cover for Compact Plus client, dan limited to the first 20 sign up only. Don't forget. Sorry. Don't forget to Don't forget to contact them also at 8076-2245. 8076-2245. And don't forget to follow them also on their Instagram and TikTok at Designbox LG. Dah sampai situ guys. Terpaling beruk. Yeah.